Shalom semua saudara-saudari yang dikasihi. Hari ini kita telah memasuki musim Prapaskah, hari yang ke-10, 28 Februari tahun 2026. Mari saudara-saudari yang kita kasihi, mari kita semua merenungi semula firman Tuhan kita pada hari ini yang membawa tajuk Wahyu Tuhan mengenai kesatuan, yang dipetik daripada firman Roma pasal 6 ayat 8 hingga 14. Saya ulang semula, yang dipetik daripada firman Roma pasal 6 ayat 8 hingga 14. Ia berbunyi demikian. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahawa kita akan hidup dengannya juga. Kerana kita tahu bahawa oleh sebab Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, dia tidak mungkin mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Dengan kematiannya, dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dengan kehidupannya, dia hidup kepada Allah. Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa, tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Oleh itu, jangan biarkan dosa bertahta dalam tubuhmu yang fana hingga kamu menurut kemahuannya yang durjana. Janganlah mempersembahkan bahagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat kedurjanaan. Sebaliknya, mempersembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah membawa ataupun dibawa daripada kematian kepada kehidupan, dan persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat kebenaran. Kerana dosa tidak akan menjadi tuanmu, disebabkan kamu bukan di bawah hukum tetapi kamu di bawah kasih karunia. Pada minggu terakhir ini berakhir, mari kita melihat semula penjelasan pertama Paulus tentang Injil Tuhan dalam Roma 1. Rancangan Tuhan untuk menyelamatkan kita melalui Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita didamaikan dengan Tuhan Bapa yang mempunyai kebebasan daripada dosa dan kematian, dan melalui Injil kita kini selamanya bersatu dengan Kristus. Kematiannya adalah kematian kita, kehidupannya adalah kehidupan kita, kemenangannya adalah kebebasan kita. Disebabkan oleh penyatuan ini, apa yang benar tentang Yesus juga benar bagi orang percaya. Jika dia mati di diri lama kita yang dikuasai oleh dosa dan dikutuk sebagai orang yang tidak benar, mati bersamanya. Dan ketika dia bangkit dari kematian, kita juga dibangkitkan untuk menjalani kehidupan baru bersamanya, bebas dari kuasa dosa. Penyatuan ini mengubah segalanya. Mati kepada dosa bermaksud berpaling dari kehidupan lama yang pernah meletakkan kita di bawah penghakiman Tuhan. Ini bermaksud tidak membiarkan dosa menguasai hati, perkataan atau keinginan kita. Kesetiaan kita kepada dosa telah dikuburkan bersama Kristus. Kita kini menjadi milik Tuhan yang baru. Disebabkan oleh penyatuan ini, kita hidup untuk mentaati Tuhan dan menawarkan diri sepenuhnya untuk melayaninya dan melakukan apa yang benar. Marilah renungan pada hari ini. Bagaimanakah mengetahui bahawa Anda bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kehidupan, kebangkitannya yang mengubah pemikiran Anda tentang ketaatan kepada Tuhan? Apakah yang perlu Anda lakukan untuk mati terhadap dosa Anda dan hidup untuk Tuhan setiap hari? Baik, kita semua dalam doa. Tuhan Yesus yang telah bangkit, terima kasih kerana menyatukan aku denganmu dalam kematian dan kebangkitannya. Bantulah aku untuk berpaling daripada dosa dan hidup setiap hari untuk kemuliaan-Mu. Amin.